Sungguh lawa maklima. Mana lagunya? Dengar ke lagu? Cuba cek ya. Dengar dah. Okey dah. Okey, lagu raya is back. Okey, yang order 2 minggu tu, dia punya dining dia akan start hari Rabu sebab kita masih sold out sampai hari Selasa. So yang book 2 minggu tu korang akan dapat hari Rabu dan ke atas lah. So ingat setiap hari Sabtu dengan Ahad kita nak ajak ramai-ramai kita pakai baju tradisional, tapi katakanlah korang reservation dapat hari Selasa, hari Rabu, lepas tu saya nak pakai juga baju tu hari Selasa, Rabu. Pakai je. Kita welcome je. Lagi banyak pakai hari-hari lagi happy. Pakai je hari-hari. I'm so happy. Okay, meja belakang dah dapat ke? Nasi dia, jom kita check. Lupa meja belakang tadi. Okay, jap. Okay, alright. Kita check dapat nasi ke belum. Viewer tanya korang dah dapat nasi ke belum? Dah dapat dah. Okey tak rasa? Alhamdulillah. Jangan tipu ramai tengok ni. Okey, try. Okey semua ke? Alhamdulillah. Okey. Alright. KA malam kuih habis ke? Ya, dah licin dah tadi. So hari ni kita tak banyak kuih sebab ingat tak KA buat live petang tadi, saya tambahkan lagi 50 packs. So yang tu tak plan sekali dengan kuih. Jadi packs bertambah, so kuih tak cukup. So esok kita akan tambah extra sikit lah. Terkejut ingatkan power trip tadi. Okay, alright. Raya buka tak ke? Raya taklah kot. Sebab saya nak bagi staff saya semua beraya, termasuklah saya sekali. Kita tak buka raya nantilah kot. Alright. Thank you yang bagi gift. Thank you so much. Air mata Syawal kan nangis di Rembayung nanti ni. Boleh nak ambil gambar. Minta staff saya boleh tolong. Jom. Zila, tolong ambilkan gambar je. Okay, maaf tak kalau baju saya bau ayam goreng ke ikan kering ke. Saya dalam kitchen tadi. Okay, jom. Abang, jangan malu bang. Jangan malu. Okay, jom. Sekejap. Boleh, come. Okay. Alright, okay. Jumpa lagi Thank you. Bye-bye, adik. Ya Allah, waalaikumsalam. Kisah kat dia nanti. Okay. Okay, apa lagi nak tanya korang? Umar dah ready ke esok? Iyalah kot. Kalau tak ready lagi, biarlah dia lah jawab. Okay bang, jumpa lagi Okay. Bye-bye. Kita bagi Umar cuak esok. Kenapa banyak meja kosong? Ya, sebab saya capkan dalam 50% saja. So bear in mind, customer pertama dah masuk daripada pukul 8. So yang pukul 8 tu dah balik dah. Dah balik dah sebab dining hour sejam 45. So sekarang tinggal customer yang masuk pukul 9. So diorang boleh keluar 10.45 malam. Ada sejam lagi untuk diorang lepak. Jadi tak banyak lagi lah. Tapi ujung-ujung ni KA tak kisah pun. Kalau customer nak keluar lambat sikit, macam contoh yang datang pukul 8, tapi nak balik lambat sikit pun boleh je, tak ada hal. Dia as long as tak ada back to back, meja tu orang lain nak pakai. Okay. Ada kerja kosong tak? Tak ada. Ya Allah, muka aku. Okay. Ni muka cak ayam. Ni muka cak ayam ni. Macam ni lah rupa dia. Kedai wangi pakai apa? Actually, ramai puji tau kedai Rembayung bau wangi. Kita ada pewangi kita. Tak sure bau lavender ke apa. Okay, kejap. Kita ada baju cantik nak tunjuk kat korang. Ada orang baru turun baju dia lawa. Geng-geng baju lawa ni. Jom kita tengok kehadiran mereka. Kenyang dah bang? Alhamdulillah. Kenyang semua. Okay. Ni. Geng-geng baju lawa ni. Catwalk sikit. Catwalk sikit baju tu. Gitu tak nak kalah dia. Peserta kereta api sarung seterusnya. Cantik-cantik semuanya. Jadi resepsionis Rembayung lah, duduk kat depan je. Boleh? Okay. Nak ambil gambar. Okay, jom. Meh. Dia orang nak ambil gambar, meh. Okay. Alright, jom.
Sekejap, saya kena buka mic dulu. Okay, dah on. Okay, jom. Okey. Okey, jom. Malah baju bau dapur saya Tak ni. apa. Bau ayam, bau telur semua ada. Okay, jom. Salah seorang dulu boleh ke? Boleh, RM2 je. Tapi jangan tutup Okey. yang bawah tu. Okey. Okey. Okay, senyum eh. Okay. 1, 2, 3. Alright. Lagi? Satu. Boleh. Freestyle. Alright, okay lagi? Meh. Mak, tapi muka saya dah macam muka tapai dah, muka tapai dah. Okay. Ai, vibe betul lah lagu kita ni. Okay. Alright, okay. Thank you. Meh.